Kenapa emas perhiasan seperti barang kemas 916 ini dikatakan kurang untung untuk simpanan? Jawapannya ada pada satu perkara, iaitu susut nilai. Ramai orang keliru antara emas untuk berhias dan emas untuk simpanan. Emas perhiasan 916 direka khas untuk dipakai, bukan untuk disimpan untuk pelaburan, dan bukan bermakna ia rugi. Cuma daripada sudut pelaburan ia kurang menguntungkan. Apa sebabnya ya? Susut nilai untuk emas 916 ini boleh mencecah antara 25 ke 40%. Jauh lebih tinggi berbanding emas 999 yang hanya sekitar 6 ke 9% sahaja. Lagi tinggi susut nilai, lambat anda mencapai keuntungan bila nak jual emas semula. Contoh mudah, kos upah untuk gold bar 50 gram mungkin cuma RM40. Tapi cuba semak resit emas perhiasan anda. Kos upah gelang ini boleh mencecah RM100. Ini sebenarnya adalah punca utama apa ramai orang kurang untung bila simpan emas perhiasan 916. Jadi kita nak buat apa? Kalau dah ada emas perhiasan 916, anda bolehlah simpan dan pakai seperti biasa. Spread hanya dikenakan ketika anda menjual emas tersebut sahaja. Tapi kalau anda nak tukarkan simpanan wang tunai anda kepada emas, emas 999 lepas ni, supaya anda lebih jimat dan anda lebih untung untuk jangka masa yang panjang. Di Public Gold, anda bukan saja boleh keluarkan gold bar, boleh keluarkan dinar 999, tetapi sekarang anda juga keluarkan emas barang kemas berketurunan 999.9 dengan spread yang sama seperti gold bar dan dinar, sambil berhias, sambil menabung emas. Jadi anda nak mulakan simpanan emas dengan cara yang betul, di syarikat yang betul, anda boleh isi beg biru di bawah ataupun tekan link di bio untuk daftar. Kemudian saya akan bantu anda untuk mulakan simpanan emas bimbingan Dr. Akilah.